Ingat tak tahun 2012 saya di Ipoh kena sakit jantung, serangan jantung. Ingat kan? Saya tergolek terbagi, duduk. Gurau, saya suruh gurau. Dari situ saya diistiakan juga ada kencing manis. Kencing masam tu dah berubah sikit, kencing manis lah. Dari situ juga saya dapati ada high blood pressure. 3 rangkaian yang mengaruhi hidup saya selama hari ini. Banyak makan ubat doktor, banyak saya bimbangkan kerana ubat doktor saya makan Pedaksa, Dipolin, Lampung lah, apa semua macam saya makan lah. Ubat baik betul pagi, 5 jenis setiap hari, pagi petang. Tapi saya takut orang pinjam saya. Betul lah. Tapi alhamdulillah cara pemakanan saya lakukan, makan apa yang saya makan lakukan. Lepas tu saya cancel semua duta-duta saya dari kopi ke kunyit, tak ada kunyit hitam kan. Kunyit hitam sekali hitam kan. Cancel dia ubat-ubat yang saya makan ni. Saya cuba cafe di Alpo. Yang 3 ni saya makan pagi. Nak satu cerita lah tu. Ini saya makan pagi. Bangun tidur saya makan terus 3 biji. Breakfast saya kopi. Malam tidur saya stop makan ubat doktor. Saya cuba. Saya berani kalau mati pun mati malam tu hidup balik. Saya cuba. Saya cakap saya keluar doktor. Saya keluar doktor saya. Doktor saya nak makan setelah boleh tak? Boleh. Boleh. Doktor apa ubat tutup? InsyaAllah. Datang sini Cik Maya kawan saya sebenarnya. Saya kenal lama. Dia bagi saya di box, semua seperti box. Dia cuba dari masalah kepada kolam. Macam saya tak percaya. Kencing mana saya dulu 7 bukan ubat hospital 7,8. Bila makan ni turun ke 4,8. Saya pernah makan 7 biji. Saya makan 3 biji, dia makan 4 tu. 4 tu mabuk di bangun pagi. Tidur malam pakai tu, cleaning. Allah, macam budak-budak biji berkesan. Laki tu seorang video Kelantan, laki tu seorang tidak pula. Kopi daripada 125 kg saya jatuh sampai sekarang 104 kg. Dulu orang panggil balik masuk punting tu Pak Ali. Siapa tahu pasal. Orang panggil tu dia nak beranak tu. Orang masam besar tu. Sekarang tengok orang panggil apa? Wih, sebenarnya. Tapi kehebatan dia memang terbaik sekali. Saya dengar tu masa di Hong Kong, saya duduk Hong Kong lama dekat baru-baru ni saya ada pemandangan dia. Saya dengar Ali hitam dia lama sebenarnya. Tapi belum di Malaysia. Saya tahu kulit hitam sampai hitam dan apa kulit hitam. Ali hitam ni dalam Al-Quran pun cakap. Dah sudah tahu kan dalam surah An-Nahl kata dalam surga dicampurkan dengan dia. Kehebatan dia lebih hebat daripada kunyit hitam. Hebat daripada hantu kunyit. Dikombainkan dengan Muhammad Christian.